susun lah untuk 24 orang. Lawa. Okey ni. Bulan puasa ni dia orang baru buka. Nampak lu. Okay, sekarang 4.50 kita on the way pergi Cibana. Kita beli air avocado dulu. Air avocado ni memang sedap gila. Dekat sini je ada. Nama kedai dia Avocado Batu Buruk. Okay, dia betul-betul dekat tepi jalan ni. Korang search je Avocado Batu Buruk. Memang sedap guys. Assalamualaikum. Ni dia punya big boss je. Siap Macam mana? Puasa okey? Tiap-tiap hari buka ke? Esok last? Oh, nasib baik kita beli Saya tadi baru sembang dengan budak ni. Saya cakap macam next week lah. Sebab next week nak bagi lagi. Lepas tu macam tak apa lah, beli lah. Nasib baik. Kalau tak, kesangapan kita. Ni dah nanti buka balik bila? Buka balik bila? Lepas raya. Okey, beres. Terima kasih banyak. Yes sir. Okey, minta maaf geng. Kalau korang tengok video ni, maksudnya korang akan tengok esoknya, maksudnya tu hari last. So korang kena cepat. Lepas tu dia akan tutup lama, lepas raya baru dia buka balik. 9 Mac 19 Ramadan kita dah sampai kafe. Hai, Tamci. That's Anja. Pukul 5.30. Anja. By the way, hari ni kita ada banyak booking untuk berbuka. Alhamdulillah, rezeki hari ni. Hari ni full house untuk berbuka. Kejap lagi aku akan tunjuk. Okay, kita tunjuk, kita share apa yang berlaku. So, ni satu meja untuk berbuka kejap lagi. Benda-benda ni ada yang kita dah tuang. Ni latte. Oh, ni Spanish latte panas? Tak. Betul? Teh tarik. Oh, teh tarik. Dekat sana ada teh tarik tu. Lepas tu ni lagi? Ni banyak air buah. Ada lagi kat sini. Apple sambal. By the way, untuk bulan puasa ni kita ada ni jus buah. Apple crumble, strawberry milk. So, kita tengah buat apa ni? Macam mana sistem meja ni? Alah. Dia nak macam mana? Dia nak meja macam mana? Dia nak semua sekali. Aduh, tak tahulah macam mana dia orang nak susun ni. Seperti tikus membaiki labu lah. Aiskrim. Okay guys, kita ada benda, kita ada misi. Aduh, diorang dah bosan dah minum matcha dekat Cibana. Diorang nak try matcha dan kopi daripada kedai lain pula. Tak ada masalah, kita tolong beli kan siap. Tengok ni panas Terengganu sekarang memang tengah panas ni. Tapi kalau nak senang, nak chill-chillok di Kuala Terengganu ni memang kena naik motor. Kalau korang naik kereta memang lambat lah korang sampai. Aiskrim. Biji anjay. Sambal. Halo, selamat datang. Ada banyak. Banyak. Apa dia ni? Allah, punya jauh budak-budak ni. Dia orang kata kalau tak ada air tu dia orang tak boleh buat kerja ini. Alah. Macam ni. Wow. JPJ tu. Tapi dia tahan motor tadi lah. Alah. Bukannya rock block pun.
Okay, ni kita dah susun meja. Yang ni ada reservation untuk berbuka. Yang ni, yang tu dan yang ni. Kalau korang perasan before ni susunan dia lain, tapi untuk berbuka kita boleh adjust lah. Customer nak macam mana, nak berbuka bersama kan. Boleh buat macam ni, boleh buat macam ni. Yang ni memang asal dia macam tu. Ada customer yang dah sampai. Luar kalau nak berbuka dekat luar pun boleh lah. Tapi ikut ada yang nak, ada yang tak nak kan. Okay. Selamat datang. Okay. So yang ni kita dah susun lah untuk 24 orang. Okay. Oh, sorry ya. Surau. Okay, bolehlah. Solat maghrib lepas berbuka kat situ. Awak apa? Double chocolate chip muffin. Double chocolate chip. Ni resipi kek Chos. Not bad. KA lah. KA. Keramik punya. Tahun lepas punya. Tak lah. Tahun lama dah. Dah lama? 24 ke 22 tahun nak. Ni pukul berapa siap ni? Ha? Pukul berapa boleh siap? 20 minit je bakar. 20 minit je. Nak bakar Berapa ni? banyak? Ni one batch. Nak buat one batch ke two batch? Tu apa? Chocolate chip. Chocolate coins. Chocolate coin besar. Besar. Ni tak boleh jual ni. Rugi jual ni. Kita jalan-jalan sikit. Ni ada meja booking. Ni ada orang makan. Dekat luar ni tak pastilah. Hari ni tak ada kot. Kecuali dekat tepi tu je tadi. Tapi yang luar ni tak ada. Kereta dah mula penuh tapi ada lagi yang tak sampai lagi. Sebab sempat lagi ni. Dan satu yang bestnya dekat Cibanan ni, jujur cakap, parking besar. Okey, tak ada masalah nak parking. Ni nampak macam dah penuh kan? Jangan risau, dekat belah sini boleh parking lagi. Sangat besar. Memang boleh parking dengan selesa nak datang dengan kawan-kawan ataupun family ke raya ke Moreh. Boleh datang. By the way, again hari ni lawa betul. Lawa gila sunset. Orange, biru-biru macam tu. Lawa. Lawa sunset hari ni. Subhanallah. Okay, ada customer yang dah datang. Situ ada. Ni semua untuk berbuka lah. Sana dah. Sorry. Selamat datang. So, diorang dah berbuka. Sampul 8 ada yang dah balik. Ni yang dah balik. Sorry. Okay. Okay, ada yang nak solat dekat rumah lah. Jadi dalam pukul 8 tu diorang dah habis makan dah. Kat sini ada. Luar ada banyak kosong lagi lah. Tapi dalam hari ni alhamdulillah full house. Tepi ni pun ada lagi dekat situ. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Macam biasa kalau korang nak berbuka di Shibana, aku recommend untuk korang book dulu supaya senang sikit lah. Okey. Tapi jangan risau, makanan semua kita masak fresh. Terima kasih banyak. Okey, tu habis. Ni baru berbuka. Ni KT punya muffin. Rasa sikit muffin dia. So ni lembut-lembut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Tadi masak kan? Okey. So. Cuma dengan buat 20 minit je. Inilah air avocado batu buruk tu. Aku baru nak berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Harga dia RM13 je. Tak ada je. Kira harga yang mahal. Tapi bagi aku ini antara air yang mahal. Tapi aku rasa berbaloi nak beli. Memang sedap. Aku dah banyak kali dah promote kedai dia orang. Sebab memang sedap. Kalau nak sihat sikit, boleh beli yang tak ada coklat lah. Tapi dia still dia pakai apa? Condensed milk. Memang sedap. Hari ni patutnya makan ayam gepuk tapi aku tak ada mood hari ni. Huru-hara kitchen hari ni. Terkejut.
Beda untuk ayam gepuk dekat Terengganu ni, tak banyak sangat sebenarnya. Yang paling famous rasanya ibu bapa. Ini lain. Hari ni staff meal semua makan ayam gepuk ni je. Sebab tak sempat nak masak. Hari ni ramai, full house buka kan. So hari ni kita nak balik ke Kuala Lumpur. Macam biasa. Berapa? Tak sedap. Don yak mayam. Okey ni. Okey dah, takkan tak. Okey kan? Kan? Okay, kita dah nak closing 12.30. Tengoklah budak ni main apa. Mengeji. Alah, terlalu educated permainan budak-budak zaman sekarang. Level-level mesin. 8 kali 2 berapa? Terima kasih bang. Sekolah ni? Fair. Allah. Macam mana jadi ayah ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalah ke dia dengan KT? Itu dah. Siapa aku? Ya, ID. Itu dah. Kejap. Ni. Ha? Kan ID kejap. Aku tanya je. Kalah. Paling tinggi kan? Pali paling tinggi. Ya. Sabar aku. Kita dah sampai tempat moreh baru malam ni. Awang, tu nampak tu. Ni kafe ni memang baru buka. Diorang buka moreh. Bulan puasa ni dia orang baru buka. Nampak tu. Dia macam rembayung. Hello. So dia ada tempat lepak outdoor yang luas di sini. Lepas tu dia ada tu. Apa? Duduk. Sunken sitting. Sunken sitting. Vibes. Ni dia punya bangunan dia. Guys, sorry about our cafe. Hai. Awang Crew. Kita orang punya pastry pun kita orang homemade sendiri. Casilo pun kita orang baru tukar ingredient. So ni air signature dekat sini, tapi dia tak jual lagi. Nama air ni Mariam. Tapi dia kata rasa dia air pina colada. Ada signature macam mana nama air dia Arjuna. Aku tahu apa. Pandan latte. Bagus dia. Enggak lagi tu. Jangan pandang latte. Mu kena bangga dengan creationmu. Apa ni? Walaupun dia kena kecam. You guys make Tak. Cuba, cuba. Tak. Dia dah keluar jalan. Jap. Dia ada ruang outdoor. Dia punya kedai dekat situ lah. Itu ada toilet. Sini ada parking. Tapi dia lawa sebab ada pokok semula jadi di sini. Dia punya landscape dia lawa. Landscape dia ni memang dia buat ni. Okey, gambar dulu. Ya. Okey. Kiki. Ya. Jadi Sean. Itu mami jadi kan ni. Dia Shvina. Good. Good boy. Cici mana Cici? Dash Kiki. Cici berak ke? Cici mana Cici? Ayah. Mina. Mina. Cici. Cici kau. Mina. Kaki tak tumbuh pun. Mami ya?
Cucu. Cucu. Kiki. Tengoklah. Kiki. Quick. Ayah. Ayah Rahman. Sekarang pukul 7 baru sampai KL. Lepas ni nak kena edit video. So hari ni hari Selasa 20 Ramadan 10 Mac. Jumpa esok. Sekian untuk video kali ni. Bye, nanti aku update.